Welcome back my channel. Ni lampu baru kita training ni. So ini kita tengah tukar air. Nampak hasil dia agak lumayan lah. Walaupun dia panggil soft training kan. Nampak dia punya sisik tu, nampak dia pecah-pecah lah tu. So kalau pecah-pecah macam tu, cepat lah aku ni bakar aku rasa. Tak. Tu tu. Sisik dia makin lama makin pecah, makin pecah. Ring dia lah, ring dia. Kalau tengok ring dia, makin lama makin besar. Nampak yang ni dia nampak ketara. So bila ring dia makin lama makin besar, so dia bagus lah. Dia akan cepat merah. Bagi dia naik metrik dia kuat. Lepas tu kita tembak lampu LED HPR pula. So tengok. Nampak yang hasil kualiti kita training dengan lampu ni lah. Lampu color ni 6500K. Kuat lah color ni. Kuat terang color ni. Nampak. So nanti kan korang terus follow guys YouTube aku ni. Aku akan update dia semasa ke semasa, time to time. Tengok apa dia jadi guys. Nampak tu. Nampak ring dia makin besar, makin kembang tu. So kalau depan-depan ni dah boleh nampak ni. Nampak tu. Aku zoom sikit. So ring dia makin besar. Ring dia makin besar. So hijau dia dah hilang. Base dia keluar gold dia punya tu dah keluar. So ring tu nampak ring dia makin besar. So dah lama-lama dia hilang nampak. Tu. Tu. Nampak makin terbakar tu. Tu. So bila terbakar macam ni dia akan kembang semua merah nanti lah. So ambil masa lama gini nak jadi. Ni pun sama guys. Ni pun sama. Nampak tu. Tu. Nampak. Nampak. Tu nampak. Hijau tu hilang nampak. So bila hijau hilang datanglah merah nampak tu. Tu. Nampak clear kan. Tu. Okay guys, tu dia. Alhamdulillah guys. Very nice. Very good. Cantik guys. Okay, saya yang belum follow kita ni YouTube tu belum follow guys. Kita tengok yang ni. Yang ni tu baru kat aku 2 hari je. Yang ni saya dalam 11 inci lebih-lebih nampak. Kita pergi makan cengkrik dia. Batal tangan pula. Nampak tu. Tu. Kalau nampak tu. Merah-merah tu. Ring merah-merah tu. Nampak tu. Fokus kat situ. Yang merah-merah tu. Nampak. Tu. Nampak dia makin jadi. Makin lama makin jadi. Makin lama makin cun lah. Nampak tu. Kesan-kesan daripada kita training tu. Alhamdulillah guys. Very nice guys. Very nice. Okay. So je tu tengok awanan kita. Dah habis buat training. Tengok awanan kita. Ni yang sheet ni. Lepas makan. Padu guys. Dayung panjang. Ekor kembang. Baik ni guys. Size dalam 9 inci plus. Padu. Okay guys. Ni ngantuk ke tu? Tidur ke? Okay guys. Jumpa lagi. Yang belum follow kita punya YouTube tu. Boleh follow guys. Ni kita yang bawa blue. Yang biasa. Tu dia. Padu guys. Nanti kita buat video lagi buat dia. Okay, belum follow kita punya YouTube tu, follow yang belum like dan share. Jumpa lagi guys. Bye bye. Assalamualaikum.